Korang takkan percaya barang-barang simple ni boleh jadi duit dekat eBay tahun 2025. Aku selongkar data, tengok apa yang tengah trending dan hasilnya memang gila. Nombor 1, teknologi vintage. Game Boy lama. Game Boy ni orang sanggup bayar ratusan dolar. Sebab apa? Sebab nostalgia, bro. Nombor 2, produk mesra alam. Sekarang orang makin sedar pasal alam sekitar. Berus gigi buluh, straw stainless steel, beg boleh guna semula, semua laku. Bukan je tolong planet, tapi tolong poket kau juga. Nombor 3, alat senaman. Ramai orang dah tak pergi gym, semua workout kat rumah je. Maka, yoga mat, dumbbell, resistance band, less up macam goreng pisang panas. Nombor 4, DIY kit. Kau jual je set buat lilin atau robot mini yang boleh pasang sendiri. Confirm laku. Orang sekarang suka aktiviti kat rumah, nak hilang stres, nak bonding dengan family. Nombor 5, aksesori haiwan. Collar bling-bling, baju comel untuk kucing, mainan anjing, semua ni jual macam air. Jadi teknologi lama, barang mesra alam, gear senaman, DIY kit dan barang haiwan peliharaan. Inilah 5 produk paling meletop tahun 2025 di eBay. Kalau kau tak start jual sekarang, orang lain dah sapu market tu. Tekan like, subscribe dan loceng tu. Sebab lepas ni aku akan bongkar produk dropship paling untung yang orang tak tahu pun.